Ya betul. Sekejap. Jadi dia situ je. Saya ambil gambar ni. Belakang kita. Boleh. Baju boleh kat sini. Okey. Duduk sini Tu back point. Kalau Ha. kat bawah boleh. Bawah ni. Tak nampak. Allahu Akbar. Okey. Tujuh minit. Itu perasan baju. Kali dia dapat jumpa. Selalu pusing je kat sini. Selalu pusing Mana je. duduk Putrajaya? Betul je. Kursi 11. Sebelah. Oh. Lama dah belum naik bangunan ni, kita ada sini. Oh. Jadi kat sini dia bertahan dulu je? Saya datang ikut Tun. Oh. Tun kata kau kena ikut. Bila rombongan Tun tu masuk Putrajaya, saya ada kat belakang. Tapi dia orang tak ambil gambar saya, dia orang ambil gambar Tun je. Tu kena lagi depan Tu Haji Penang. Kedah. Kedah. Dekat belah mana? Kalau start. Oh. So waktu PKP saya berada di sana. Oh ya. Oh. 2000 saya keluarga saya berpindah ke sana tahun 2019 hujung 2020 2021 Allah. bulan 10 baru saya bertukar ke Putrajaya. Tapi saya cakap betul, seronok dia Lostar. Makanlah orang Ya Allah, kata. husband saya pergi Kedah sampai ke
Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dan kita masih lagi orang kata apa, diberi kesempatan untuk kita bersiaran hari ini dengan topik yang orang kata bagi saya sebenarnya seronok dan juga memberikan pendidikan tentang ilmu ubat. Dan kita dalam segmen hari ini iaitu Komuniti Sihat, saya didatangi dengan dua figura yang hebat. Bagi saya memang hebat sebab apa? Hari ini mereka ni akan bercerita berkenaan dengan Duta Ubat dan juga Duta Kenali Ubat anda. Dan apa kata saya memperkenalkan figura yang pertama yang orang kata yang akan berceritakan juga, dan juga yang figura kedua ni pun saya akan perkenalkan juga. Yang pertama ni kita perkenalkan Puan Syafiah binti Bakarudin, iaitu selaku pegawai farmasi. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Salam. Orang kata masih lagi dalam mood raya lagi lah. Mood raya lagi. Okey, baik. Figura yang kedua kita bersama dengan Tuan Haji Carlos Najmul Basri Najimuddin, atau lebih dikenali dengan Tuan Haji Carlos. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, macam mana dengan mood raya okey? Okey, Alhamdulillah. Hari ni macam mana dengan suasana, masih ada lagi raya? Masih ada jamuan. Masih ada Masih lagi. ada jamuan. Baik Puan, kita nak tanya sikit lah kan, berkenaan dengan ramai yang orang kata Duta Kenali Ubat ni banyak yang memberi orang kata apa, respon. Ada yang tak kenal ubat, ada yang kenal ubat. Walaupun dalam masa yang sama kita katakan segala maklumat ni di hujung jari, betul tak? Tapi sebenarnya dalam masa era sekarang ni, tak semua maklumat yang kita boleh dapatkan di hujung jari. Betul. Mungkin Puan, saya tanya Puan dululah kan. Mungkin Puan boleh jelaskan sikit tentang adakah sebenarnya masyarakat kita ni benar-benar celik tentang ubat yang mereka ambil setiap hari? Okey, terima kasih DJ kita pada hari ini. So hari ini kita nak cerita pasal itulah sejauh mana kan orang celik tentang ubat-ubat yang kita ambil ni sebenarnya. Kalau kita sekarang ni kita era digital, ada penuh lambakan maklumat. Jadi khususnya media sosial, tahap celik ubat dalam kalangan masyarakat ni jadi satu aspek yang amat penting untuk kita bagi perhatian lah. Jadi walaupun maklumat berkaitan kesihatan dan ubat-ubatan ni mudah diakses, tak semua maklumat tersebut tepat, sahih atau berasaskan bukti saintifik. Maklumat yang mengelirukan atau tidak lengkap ni berpotensi untuk mendatangkan risiko sekiranya digunakan tanpa mendapatkan nasihat ahli profesional kesihatan lah. Jadi tahap celik ubat ni merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memahami maklumat asas berkaitan ubat-ubatan, termasuk tujuan penggunaan, dos yang betul, cara pengambilan, tempoh rawatan, kesan sampingan dan sebagainya. Dan realitinya masih ramai di kalangan masyarakat yang mengambil ubat secara ikut-ikutan. Dia ikut je. Makin ramai orang buat viral, yang tu dia ikut. Berkongsi ubat dengan ahli keluarga, dia hentikan rawatan lebih awal bila simptom berkurangan, dan ramai, kita memang kata ramailah yang mempercayai testimoni di media sosial tanpa menyemak kesahihan maklumat tersebut. Melalui National Survey Use of Medicine, kita punya NASUM, yang dijalakan ke atas pengguna Malaysia pada tahun 2012, kita buat lama dah, lebih 10 tahun lepas, hanya sekitar 56.6% responden memahami cara penggunaan ubat yang betul. Namun yang menariknya, kita buat lagi kajian pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan ketara hingga 81.4% responden faham cara penggunaan ubat yang betul. Ini tunjuk bahawa kesedaran dan kefahaman masyarakat semakin meningkat, tapi masih wujud ruang untuk penambahbaikan dalam masyarakat untuk mempraktikkan maklumat tersebut secara konsisten dan selamat lah. Jadi walau bagaimanapun, dapatan daripada kita punya kajian masa 2015 tu juga mendapati terdapat corak penggunaan ubat yang tidak ideal, seperti ketidakpatuhan terhadap arahan doktor atau ahli farmasi. Dia berkongsi ubat dengan orang lain dan kurang kefahaman terhadap nama generik ubat-ubatan lah. Nanti kita boleh share lah. Dan fenomena ini menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai maklumat asas, tapi tak semua aspek kefahaman ubat tu dipraktikkan dengan betul dalam kehidupan seharian. Jadi kita ada program, kita namakan program Kenali Ubat Anda, yang diperkenalkan untuk menangani jurang kefahaman ini. Jadi
Program ni diwujudkan bagi memperkasakan masyarakat dengan pengetahuan maklumat asas ubat-ubatan yang kita panggil mudah difahami dan praktikal. Bukan yang macam sangat teknikal, yang sangat sukar difahami, banyak jaga-jaga. Kita memang simplified untuk masyarakat mudah nak faham. Jadi ini untuk bantu bina budaya penggunaan ubat yang betul, mengurangkan risiko sampingan, risiko kesan sampingan, kegagalan rawatan dan masalah kesihatan awam seperti kerintangan antibiotik. Ini dipanggil antibiotik resistant tu lah. So kita percaya masyarakat yang celik ubat ni mampu untuk buat keputusan kesihatan yang lebih bijak demi kesejahteraan diri, keluarga dan komuniti. Mana ni sebenarnya dia memudahkan lagi lah untuk masyarakat. Betul. Okey, baik. Kalau kita nak tanya pula pada Tuan Haji kan, mungkin Tuan Haji boleh terangkan sedikit berkenaan dengan latar belakang program kenali ubat ni ke taklah orang kata Haji menjelaskan. Program Duta Kenali Ubat ni diperkenalkan pada 11 Mei 2012. Dah lama. Jadi saya antara batch yang terawal lah dan masih kekal. Masih relevan. Dan bila kita buat tu, first batch ni kita ambil saya rasa dalam 30 orang gitu. Satu Malaysia? Tidak, di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Kemudian dalam 30 orang tu diberi taklimat yang simple. Yang simple bagaimana kita nak approach dengan community untuk memperkasakan benda-benda maklumat supaya dia faham dan dia apply, dia akan gunakan lah. Jadi tak adalah isu dia tak faham, tak tahu macam mana nak guna ubat yang betul, cara yang betul, waktu yang betul, simpanan yang betul dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita teruskan lah. Maknanya memudahkan lagi. Kita ni berfungsi sebagai pemudah cara di antara klinik dengan masyarakat. Jadi perantara. Jadi masyarakat dia rasa dia selesa dengan duta sebab dia mudah, dia boleh sembang banyak. Dia boleh duduk kedai kopi cerita kan. Ya, betul. Kalau seseorang duta itu dia barangkali dia tak faham ataupun dia tak cukup maklumat, kita akan rujuk kepada pegawai farmasi. Jadi bila kita rujuk pada pegawai farmasi, kita ambil jawapan daripada pegawai farmasi dan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tak ada keliru lah. Faham. Mungkin Puan boleh huraikan lebih, orang kata terperinci pula berkenaan dengan inisiatif program Duta Kenali Ubat ni. Saya tadi Haji dah sentuh sedikit tentang Duta Kenali Ubat anda ni. Tapi kita boleh cerita sikit, Duta Kenali Ubat anda ni dia adalah wakil masyarakat. Macam Haji ni memang kita pilih orang-orang yang berpengaruh. Supaya dia boleh mempengaruhi masyarakat. Macam ketua komuniti, macam penghulu, terkampung, golongan profesional, ada yang selebriti, macam ahli businessman, ahli NGO untuk sampaikan maklumat asas berkaitan ubat-ubatan kepada masyarakat setempat, komuniti lah. Jadi pelantikan ni dia terdiri daripada pelbagai latar belakang. Kita ada banyak background kita punya duta, dan dia menjadi pemangkin kepada perubahan tingkah laku komuniti masing-masing, di samping memastikan kesinambungan maklumat tu dapat disampaikan dengan betul lah kepada orang awam. Jadi dia macam program pengaruh rakan sebaya. Kalau kita kat sekolah kita ada PRS kan. Tapi kat masyarakat ni, sebab kita nak orang yang dekat dengan masyarakat untuk salurkan informasi yang lebih berkesan, sebab diorang ni lebih faham budaya dan keperluan masyarakat setempat. Jadi dia macam Haji kata tadi, dia sebagai pemudah cara, dan yang kita pilih ni, kita pilih juga Duta Kenali Ubat anda untuk menjadi kita panggil ejen kesihatan komuniti. Kerajaan Malaysia ada Kementerian Kesihatan ada buat My Champion, dan kita ada ubat, kita ada yang gigi kan, kita ada yang untuk nyamuk Aedes punya banyaklah, tapi kita yang Duta Kenali Ubat anda salah satu daripada inisiatif yang ada yang terawal lah. Dan peranan mereka ni bukan sekadar menyampaikan maklumat asas, tapi juga mendidik masyarakat tentang penggunaan secara bijak dan selamat, sekaligus kita nak kata membudayakan amalan kesihatan yang bertanggungjawab lah dalam komuniti. Itulah. Baik.
dalam yang puan cerita tadi, apa yang saya nampak kan, kita kata puan dah jelaskan tadi, ada yang ambil melalui selebriti, ada yang kita ambil daripada pengaruh, ketua kampung apa semua. Mungkin puan boleh jelaskan juga macam mana cara pemilihan tu. So macam Haji dulu dia melalui proses pemilihan yang sama. Kita laksanakan pemilihan ni secara berstruktur dan sistematik lah. Jadi kita buat secara sukarela, kita tak paksa siapa-siapa dan berdasarkan kebolehan duta-duta ni untuk berinteraksi dengan masyarakat, dan biasanya based on dia punya minat dan komitmen lah. Jadi duta-duta kita ni, Duta Kenali Ubat Anda akan mengikuti modul latihan asas, yang latihan ni kita seragamkan daripada program perkhidmatan farmasi sebelum kita lantik lah. Jadi modul ni ada beberapa komponen utama, antaranya kita punya modul Kenali Ubat Anda, yang mana duta diberi panduan untuk memahami fungsi ubat, kepentingan baca label, pengenalan konsep 5B, iaitu penggunaan ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa yang betul. Itu kita punya konsep 5B lah. So kita asas yang first 5B. Yang kedua, kita modul tentang keperluan ubat berdaftar dan kosmetik bernotifikasi. Kita punya duta juga dilatih untuk kenal pasti ubat yang berdaftar dengan KKM serta kosmetik bernotifikasi. Kefahaman ni kita penting untuk pastikan produk yang masyarakat guna tu selamat, berkualiti dan berkesan. Jadi kalau kosmetik bernotifikasi ni pula membantu mengurangkan risiko pendedahan kepada bahan berbahaya lah, di samping melindungi pengguna daripada kesan yang tak diingini. Lepas tu modul yang ketiga, kita bagi tentang pengambilan ubat yang betul. Duta ni kita bimbing untuk tahu tentang cara dan memahami label ubat, waktu pengambilan, cara penggunaan yang betul dan maksud arahan sebelum atau selepas makan, macam tu lah. Lepas tu kita ada modul penyimpanan ubat. Penyimpanan ubat ni nampak macam, kita punya modul nampak macam senang kan, tapi sebenarnya penyimpanan ubat yang betul tu termasuk pelupusan ubat yang betul, yang selamat untuk masyarakat ni. Dia gunakan ubat yang dengan sebaiknya, tak membazir, simpan tu tak rosak. So kita nak make sure simpan pun selamat dan untuk selamat untuk masyarakat orang lain, dan selamat untuk diri sendiri dan selamat juga untuk digunakan. Kita juga ada modul antibiotik. Duta ni kita bagi tahu tentang fungsi dan jenis-jenis antimikrobial, risiko penyalahgunaan seperti kerintangan antibiotik, kepentingan melengkapkan dos, macam yang kita arahkan dalam pengambilan lah. Dan juga kita ada juga modul tentang peranan Duta Kenali Ubat Anda. Dan duta-duta ni kita perkenalkan kepada tanggungjawab sebagai pemudah cara dalam menyampaikan ubat, maklumat asas berkaitan penggunaan ubat kepada masyarakat, serta menggalakkan amanah penggunaan ubat yang selamat lah. Jadi bila kita dah selain daripada modul-modul ni, ada juga modul-modul tambahan yang kita akan tambah baik, kita akan update duta-duta ni secara berkala lah. Dan setelah dilantik, duta ni akan bekerjasama dengan pegawai farmasi. Macam Haji Carlos dekat Putrajaya, dia biasanya pegawai farmasi dekat Putrajaya biasanya akan kenal duta-duta kita, supaya kita boleh bekerjasama dalam melaksanakan pelbagai aktiviti kesedaran dan pendidikan pengguna dalam ubat-ubatan lah. Jadi aktiviti ni dilakukan secara langsung kepada komuniti, melalui ada yang sesi penerangan macam talk macam tu, kita ada pameran, ada program duta prihatin masyarakat, kita pergi rumah-rumah pesakit dengan duta. Kita ada ceramah dengan program interaktif, yang semua ni untuk meningkatkan kesihatan dan meningkatkan literasi kesihatan masyarakat lah di kalangan orang awam. Macam puan jelaskan tadi, saya ada pernah saya tengok kan, sesi Duta Kenali Ubat ni dia bersama dengan pesakit, ataupun kita kata pesakit yang rawatan ringan lah. Maknanya dia buat talk di bahagian farmasi, tak silap saya. So memang benda ni memudahkan lagi lah orang kata yang menggunakan ubat, faham tentang ubat, pembaziran ubat, penyimpanan. Mungkin dalam masa yang sama, mungkin Tuan Haji boleh jelaskan sikit pengalaman yang Tuan Haji ada dalam buat talk ke macam mana? Saya banyaklah berceramah lah. Banyak talk, ada pameran, kita ikut pameran dari masa ke semasa. Saya pun baru kita pergi dekat Tabung Haji buat
program bersama jemaah yang nak ke Mekah. Tapi dia pesakit dan kita sediakan ubat, kita bagi penerangan tentang ubat dan sebagaimana, dan kita baru hari Ahad lepas baru kita adakan untuk mereka 40 orang jemaah yang terawal yang nak berangkat ni. Jadi kita buat persediaan ubat, apa yang dia perlu buat dan sebagainya, makan, cara penyimpanan. Penyimpanan semua kita dah sediakan ubat untuk dia siap-siap. Jadi memudahkan dia, sebab selalunya last minute ni jemaah dia kelang kabut. Jadi bila dia pergi sana dah ubat tak ada. Sekarang ni ubat dekat Mekah mahal. Satu, lepas tu hospital pun kita dah tak ada. Hospital kita tak ada. So apa-apa kita kena tumpang dengan hospital Arab. So dia memungkinkan jemaah kita ni problem lah. Ya, betul. Jadi kita buat persediaan supaya mereka bersedia lebih awal. Ni baru kita buat. Dan saya banyak berceramah lah. Antaranya kalau senangnya saya memang berceramah di klinik. Ya, betul. Sebab klinik ni saya juga ada dalam My Champion group. Saya juga duta gigi. Dia panggil ikon gigi lah. So bila saya ceramah pasal gigi dan juga dengan ubat sekali lah. Jadi kita selalu sampaikan kepada pasien yang datang cara-cara bagaimana simpanan ubat dan sebagainya. Kalau mereka ada apa-apa persoalan, kita akan rujuk pada pegawai farmasi untuk memberi penerangan dan sebagainya. Mungkin Puan boleh jelaskan juga kan berkenaan dengan kata aktiviti atau inisiatif yang duta kenali ubat ni dia mendidik masyarakat sejauh mana, dan kata apa, latihan yang disediakan tu sebagai duta ni di peringkat komuniti. Mungkin Puan boleh jelaskan juga penerimaan komuniti ni dalam kata apa, usaha duta ni yang tengah dijalankan. Okay, so macam program kita ada macam-macam jenis macam kita cakap tadi, tapi kita biasanya akan ikut keperluan masyarakat lah. Kita ada yang jenis formal macam pemerhatian kesihatan, ceramah, lawatan pusat jagaan, lawatan ke rumah pesakit. Itu yang kita buat secara formal lah. Dan kita ada juga yang secara santai, macam kumpul-kumpul sama-sama. Kita ada je yang macam Duta Putrajaya buat, dia buat bacaan Yasin. Betul, dia jemputlah pegawai farmasi bagi talk sekejap. Kita talk tak lama. So kita dalam 15 minit macam tu, kita explain sikit pasal ubat-ubatan penyimpanan ke, bagi yang sangat simple, yang sesuai dengan masyarakat. Jadi aktiviti-aktiviti ni semua akan macam mana kita nak tahu dia berkesan ke tak berkesan ke. So kita rekodkan, kita nilai. So kita pantau melalui platform Integrated Data Quality Use of Medicine for Consumer, kita panggil IDQMC. Ini adalah satu sistem pengumpulan data bersepadu untuk semua program kenali ubat anda yang dijalankan di seluruh Malaysia. So daripada sistem tu kita tahu apa tu sebab pelaporan dilakukan secara atas talian lah. Jadi kalau kata jangkauan komuniti daripada 2012 sampai 2025, kita punya data menunjukkan 2,579 wakil komuniti telah dilantik lah. So 2,500 lah lebih kurang duta kenali ubat anda kita. Dan sepanjang tempoh tersebut sebanyak lebih kurang 26,523 program telah dijalankan. So memang banyak dan dibuat di pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang kanak-kanak macam Haji Carlos, kita specialty dia adalah dia pioneer program Tadika. Tadika kita masuk ada yang duta buat kat rumah orang Wagemas. So dia liputan ni memang banyak menjangkaui lebih 500 kawasan liputan lah. Jadi duta sahaja program lebih kurang 6,000 lebih, 6,369 macam tu. Jadi keberkesanan program ni kita dapat lihat melalui peningkatan pengetahuan dalam kalangan duta dan komuniti. Jadi ada satu kajian dijalankan oleh Evolution of Knowledge, Practice and Perception among Ambassador and Communities in Malaysia yang menilai tahap pemahaman amalan penggunaan ubat secara rasional dalam kalangan duta dan komuniti di Malaysia lah. Jadi kajian ini mendapati bahawa 91.3% duta kita mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan ubat yang rasional, manakala 86.2% dalam komuniti turut menunjukkan tahap pengefahaman yang baik. So lepas kita dah buat semua program ni, kita nilai, kita tengok setakat mana, dan kajian menunjukkan memang pemahaman tu alhamdulillah sangat
tinggi dan memuaskan. Jadi berdasarkan kajian yang sama, masyarakat menunjukkan sambutan yang positif terhadap program yang kita jalankan. Ramai yang menghargai kehadiran duta sebab pendekatan yang mesra dan mudah difahami. Jadi duta ni dia mendekatkan kita dengan masyarakat. So kita kadang-kadang dekat program kita ada banyak, dekat jabatan kita ada banyak program. Betul. Macam mana kita nak sampai dekat dengan masyarakat melalui duta-duta kita. Betul. So macam itulah. Okey. Ni daripada sudut Puan. Macam mana pula dengan Tuan Haji punya sudut? Jadi sebagai penggerak masyarakat. Ya. Jadi bila masyarakat ni dia lebih mesra dengan kita berbanding dengan pegawai. Jadi pegawai ni selalu bertukar. Betul. Jadi Puan Syafiqah ni lamalah duduk kat sini. Tapi kalau dia nak keluar pun nanti saya bagi tahu jangan hantar dia. Jangan. Jadi kita letak dia kat sini. Jadi bila pegawai bertukar, jadi masyarakat dia rasa lebih mudah mesra dengan orang masyarakat juga. Jadi bila dia jumpa kita, dia rasa mudahlah untuk dia bercakap, mudah dia nak fahami dan mudah dia nak bertanya. Selesa. Selesa. Kalau dia nak tanya dekat Puan Syafiqah, mungkin dia takut sakit, tapi tengok macam ni dia dah jadi lain. Kata tak makan ubat. Dah tak makan ubat. Jadi kita ada banyak kes yang mana masyarakat tu dia pergi, dia jumpa doktor, dia kata doktor, dia takut nak jumpa doktor. Ya, betul. Sebab dia tak makan ubat. Dia tak makan ubat. Bila doktor tanya, ni tak makan ubat ni, dia nak kata dia tak bohong. Tak berani bohong. Dia tak berani bohong, tapi dia tak akan bercakap ya atau tidak. Ya. Bukan orang lain, saya sendiri pun takut jumpa doktor. Jadi dia buat apa? Daripada dia nak kata, tapi dengan kita ni dia boleh bercakap. Dia akan datang kat kita, aku sebenarnya tak makan ubat, tapi nak cakap macam mana? Kita cakap dengan doktor, kadang-kadang saya terlupa makan. Jadi doktor pun okey, jangan lupa kadang-kadang buat jadual makan. Selamat. Jadi doktor bukan nak marah, tapi cara dia penyampaian kan supaya mendisiplinkan pesakit. Pesakit ni dia kadang-kadang dia ambil mudah. Ya, betul. Dia ambil mudah aja, nak makan. Saya pernah tengok orang tu, dia kencing manis. Saya tahu dia kencing manis sebab saya ada kat klinik. Saya selalu ke klinik. Hari-hari saya ada di klinik. Jadi bila dia dah ambil ubat kencing manis dan sebagainya, lepas tu bila saya tengok dia makan, dia siap pesan, teh tarik bagi manis. Kan? Kita pun tengok, tak apalah, dia makan kan. Lepas tu saya kata, Ji, ni manis ni. Kan? Jawapan dia senang je. Makan double. Dia nak makan double. Jadi mujurlah kita ada situ. Jadi kita bolehlah sampaikan, Ji, jangan buat double. Nak makan manis, makanlah. Nafsu minta, makan. Tapi makan ikut peraturan. Makan ikut peraturan. Kalau nak makan double ke triple ke, minta izin pada doktor. Jumpa doktor, bila jumpa cakap, kalau kadang-kadang saya makan kambing bakar raya off limit, saya kalau makan double okey tak? Kalau doktor kata okey. Kalau dia kata never, you jangan. Sebab overdose. Jadi kita takutlah dia sampai di mana kita tak tahu. Kita nampak dia dekat kedai. Daripada situ dia nak sampai di rumah, dia sampai rumah kan, dia pergi sampai ke tempat lain. Jadi kita nak kena pastikan yang dia selamat. Jadi dalam penyampaian tu kita selalu nasihat pesakit lah ataupun masyarakat tu supaya dia lebih kepada preventif. Caknalah tentang kehidupan. So you kena ubah you punya lifestyle. Lifestyle ni kalau you ubah, maka penyakit pun dia akan ikut. Sebab kita ada duta baru ni, saya jumpa duta kita, salah seorang duta yang lama. Dia ada slip disc, kemudian dia sakit lutut, dah tak boleh duduk sembahyang. Nasihat, turunkan berat badan. Dia turunkan 20 kilo dalam masa 5 bulan. Alhamdulillah, sakit belakang kurang. Dia boleh duduk sembahyang. Alhamdulillah. Jadi it's about lifestyle. Betul. Ubat dia makanlah, ubat yang bagi itu dia makan macam biasa, tapi lifestyle tu bila dia ubah, maka prevention masuk dalam situ dan dia menjadi lebih sihat lah. Betul. Itu antara matlamat kalau duta tu dia ke hadapan ialah lebih memberi maklumat tentang penjagaan kesihatan selain daripada makan ubat. Jadi dia jaga, pastikan makan minum dia tu makanan yang sihat. Kalau dia makan banyak boleh ke atau tak boleh ke. Sebab kita pernah buat satu program dulu dengan WHO beberapa tahun lepas, 10 tahun lepas. Dia panggil mentor mentee. Kita identify pesakit kencing manis.
Dan mentor kita jadi mentor, mentee ialah orang yang ikut kita. So jadi setiap satu mentor akan ada 5 mentee. Dia akan ikut program tu. Jadi kita akan follow dia. Dia makan apa, dia cakap dengan kita, hari ni aku makan roti canai. Lepas tu senaman kita bawa dia, Guide dia. Kena ikut kita. Kita pergi, kita jumpa satu tempat, jalan. Satu hari dia kena jalan 45 minit. Macam health coach lah. Yes, health coach. So at that time saya bawa orang tua jalan tak larat. Dia kata, Haji dia tak larat. Tak apa, relax dulu. Nanti kita jalan. Pastikan kita jalan 45 minit. Jadi Perlahan-lahan. perlahan-lahan ikut your face, tak ada force, tak ada apa, santai aja. Jadi kita bawa mereka, jadi saya pantau lah makan minum dia orang bagi report kat saya lah. Hari ni saya makan roti canai sekeping. Okey dah? Okey. Kita jangan kata semua tak okey, payah dia. Dia makan, tapi kurangkan daripada biasa dia makan. Kemudian senaman. Lepas tu malam boleh makan, dah rasa lapar, makanlah biskut ke apa ringan-ringan sikit. So bila dia makan ubat, pastikan ambil. Ubat dah makan belum? Tu kita check. Cukup waktu kita tanya, ubat dah makan belum? Dia makan. Alhamdulillah, lepas 6 bulan ramailah. Dia ada dekat 35 orang. Grup saya tu 5 orang. 2 orang daripada 10 gula 10, dia balik normal, bawah 5. 2 orang. 2 orang lagi tu belas-belas lah, hardcore sikit. 15, 16. Dia asal dia. Selepas program ni selama 6 bulan, dia turun bawah 8. Dia antara 7 point berapa. Hanya seorang saja yang kurang sikit. Dia pasal dia insulin, pakai insulin. So dia 17 kalau tak silap saya, 17 gitulah, 17-18 dia punya ratio. Dia lepas buat tu masih dalam 14-15. Tapi bila saya sembang dengan dia, data yang dia bagi kat saya, data makan tu Kurang tepat. Dia mengakulah. Saya kata, Haji, tak boleh ni, kita ada 5 orang, 4 orang dah okey. Macam mana you seorang tak okey? Saya tidur malam tak boleh pejam mata. Saya cakap Dia tak accurate. dia tak accurate. Macam mana orang lain boleh turun? Sebab senaman saya pergi ambil. Saya kata no, you kena datang, bawa pergi dekat Sarjana Hijau. Naik jalan. Dia orang pun jalan sampai tak larat-larat. Jalan sampai sudah. Jadi bila dia dah buat exercise, dia ada exercise senaman apa-apa semua, dan dia recover lah. Cuma seorang tu dia mengakulah. Dia cakap roti canai satu batai 5 ke 6 itu. Baik. Kita sebenarnya lepas ni ada soalan yang menarik sebenarnya. Tapi apa kata kita berehat seketika, sebab bila Haji terang kan ni, dia semangat dekat hati ni kan. Jadi kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini. Baik. Kepada semua jangan pergi mana-mana. Stay tune. Perak, Koma dah sedia ke? Program yang paling ditunggu-tunggu. Tahukah anda terdapat 13 sektor yang wajib mendaftar dengan JPDP? Siapakah dia? Jom saya terangkan. Bang, tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau, zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Bang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa kali mati saya pagi tadi saya mari sini, lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Saya dah lewat dah ni. Kartu bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi PlayPay. Kalau nak muat turun aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang berdaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang,
Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar kerana setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Okey, kita masih lagi bersiaran di Radio KPKT, saluran komuniti anda, dan bertemakan hari ini Duta Kenali Ubat. Dan saya masih lagi bersama dengan Puan Safiah dan juga Tuan Haji Carlos. Topiknya memang menarik dan perbincangan kita pun orang kata pun memang untuk kefahaman masyarakat sebenarnya kan. Jadi soalan ni saya nak tanyakan kepada Puan, kita faham tentang pemahaman ubat, tapi memandangkan masyarakat ni kadang-kadang ada yang tidak faham. Saya tak kata semua, betul, tapi kebanyakan kan. Mungkin Puan boleh terangkan kenapa pentingnya masyarakat ni untuk memahami ubat-ubatan dan mungkin ada risiko apa yang akan dihadapi kalau mereka tak faham. Okey, kita sebenarnya masyarakat susah kita nak jumpa yang kata tak pernah makan ubat. So most patient mesti pernah makan ubat. Jadi pemahaman tentang ubat-ubat ni sangat penting untuk memastikan keberkesanan rawatan, keselamatan pesakit dan pengurusan pesakit yang optimum untuk memastikan kesihatan itu holistik lah. Jadi pengetahuan yang bila dia tahu tu pengetahuan dia betul tentang ubat-ubatan, ini akan membantu kita punya pesakit untuk menggunakan ubat dengan cara yang betul. Dia faham dos dia, waktu pengambilan dia, tempoh rawatan yang diperlukan dan penggunaan yang tepat. Jadi ini memastikan keberkesanan rawatan. Kalau kita makan ubat tapi salah, lepas tu tak berkesan, dia akan menyebabkan kesan yang tak diginilah. Mungkin akibat penggunaan berlebihan ke, kurang ke, ataupun bila dia tak patuh ikut arahan. Jadi pemahaman kepada label dan risalah ubat yang betul membolehkan pengguna mengenal pasti kesan sampingan yang boleh berlaku serta tindakan yang perlu diambil sekiranya kesan tersebut dialami. Jadi bila kita kata makan ubat ada potential risiko-risiko apa, kita bagi tahu patient. Walaupun kesan sampingan ni kita kena tahulah. Kesan sampingan bukan berlaku pada semua orang. Cuma ada orang yang mendapat kesan sampingan apabila mengambil sesuatu jenis ubat lah. Jadi bila ada risiko tu, kita hanya maklumkan in case kalau jadi patient tahu okey apa yang dia kena buat. Jadi selain daripada tu, kita nak patient faham juga interaksi ubat untuk elakkan komplikasi kesihatan. Maksudnya setengah ubat ni kita kena faham juga, selain daripada kesan sampingan tadi, ubat berisiko untuk berinteraksi dengan makanan, ubat lain, suplemen ataupun kita punya
lifestyle lah. Jadi kalau kata masyarakat ni bila dia tahu, dia akan lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam penggunaan ubat-ubatan tu. Jadi dalam konteks duta kenali ubat anda ni, dia jadi kita panggil bridge lah, jambatan untuk ahli profesional dengan komuniti. Macam Haji cakap, kadang-kadang dia nak jumpa doktor, dia jumpa farmasi, kita tak ada jekah dia pun. Tapi pesakit kadang-kadang dia ada macam dia takut nak cakap. So bila dengan duta kita, dia lebih telus. Dia rasa tak takut nak cerita dekat-dekat. Jadi bila dia faham tentang ubat-ubatan ni, dia akan menyokong juga pengurusan penyakit kronik lah yang dengan lebih baik. Macam Aji cakap tadi, cerita pasal pesakit, dia ambil ubat kecil manis tapi makan tak jaga kan. So bila dia faham macam mana ubat tu berfungsi, macam mana ubat tu boleh membantu dia, kalau ada kesan sampingan dia pun tahu nak buat macam mana, dia akan membuatkan dia tak ada rasa macam frust, macam kenapa aku makan ubat ni jadi sakit perut, macam tak nak lah makan ubat ni, memual lah. So bila dia faham ubat ni mungkin ada kesan sampingan dan macam mana nak mengurus kesan sampingan, dia faham tentang ubat-ubatan dia membuatkan pengurusan ubat kronik tu lebih baik dan tu berkesinambungan lah. Jadi tak adalah dia berhenti tengah jalan, dia rasa macam baik tak payah makan ubat. Jadi bila kita ada duta, dia selain daripada jadi bridging, dia membawa kepada komunikasi dua hala. Maksudnya informasi yang kita maklumkan kepada duta tu, bila dia sampaikan kepada masyarakat, maklum balas pun kita dapat daripada duta. Duta boleh beritahu sebenarnya dekat komuniti macam ni. Jadi kalau masyarakat ni tak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ubat-ubatan, banyak risiko boleh berlaku, termasuk kegagalan rawatan yang pertama, interaksi ubat yang bahaya juga. So gitu-gitu yang kita tak nak lah. Jadi pendidikan dan kesedaran tentang penggunaan ubat secara berkualiti ni, dia adalah elemen yang penting dalam memastikan keselamatan dan kualiti kesihatan masyarakat. Macam itulah. Alang-alang saya nak tanya sikit berkenaan dengan risiko kan, ataupun kita kata kesan sampingan kan. Biasa kita dengar kesan sampingan ni negatif. Ada tak kesan sampingan tu yang jadikan dia positif? Sebenarnya definisi kesan sampingan tu adalah kesan yang tidak diingini. Tapi ada kesan yang tak diingini yang somehow baik. Contoh ubat sesama. Ada ubat sesama yang mengantuk, ada ubat sesama tak mengantuk. Ya, betul. Tapi ubat sesama yang mengantuk ni somehow bila dia resolvekan simptom tu, dia buatkan kita mengantuk dan boleh berehat. So kat situ baiklah. Tapi dia akan jadi buruk bila orang tu mengantuk kalau dia nak memandu. Dia akan jadi buruk lah. Jadi kita panggil kesan sampingan ni memang kesan yang tak diingini, yang berlaku pada dos yang betul. Dia bukan keracunan. Kalau keracunan, dia mungkin makan ubat tu lebih daripada dos dia. Jadi kalau kesan sampingan ni, maksudnya dia makan ubat pada dos yang disarankan, masih dos yang selamat, tapi ada kesan yang tak diingini. So benda-benda ni kita nak kata dia ada. Kadang-kadang pesakit biasa tak dengar orang cakap, tak naklah makan ubat hospital, nanti banyak side effect. Kita makan ubat tradisional je. Ya, betul. Ini kat sini saya nak terus sentuh sikit. Sebenarnya kenapa kita tak nampak ubat tradisional tu kesan sampingan dia apa? Sebab data dia tidak direkod dan dilaporkan sebanyak data ubat konvensional. Bila ubat konvensional, kita ada pengkalan data bukan sahaja kebangsaan, pengkalan data antarabangsa tentang berapa banyak kesan sampingan terhadap ubat-ubatan yang diambil. Sebab kita ada nama generik. So kalau kata ubat ni, contoh paracetamol. Sebab kenapa kita tahu ada berapa banyak kesan sampingan tentang paracetamol? Sebab kita rekodkan sekiranya ada, dilaporkan dan direkod. Bila kata ubat tradisional, sebenarnya ada kesan sampingan. Tapi disebabkan ia tidak dilaporkan properly, tidak direkodkan properly, jadi kita tak nampak benda tu sebagai data yang kita nampak boleh di-generalize. Compact tu kita punya, sebab tu kita panggil ubat ni, saya bukan nak mewawarkan macam ubat konvensional lebih baik, tidak. Cuma
dari sudut keselamatan, ia lebih selamat sebab kita tahu what to expect. Macam tu. Tapi yang bagi statement tu bukan rakyat Malaysia. Bukan. Di luar sana, di Zimbabwe. Kat Malaysia kita tak ada rakyat kita. Setakat ni alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, saya nak tanya nak minta sudut pandangan daripada Tuan Haji pula. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikitlah latar belakang Tuan Haji sebagai duta KUA, orang panggil lah, pasal short form dia kan. Betul. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sikit? Saya sejak daripada lantikan sebagai KUA tu, saya rasa saya terlibat dalam program lah. Kalau total lah tu, tadi pun saya cakap dengan Puan Syafiah, saya kata saya dah buat pasal dah 1000 dah ni. Sebab saya kalau ada masa, saya tak nak lengah, saya nak buat sesuatu. Jadi macam pagi saya memang ada di klinik PC9, ceramah di klinik PC9. Kemudian pagi juga saya lari pergi ke PC18. Jadi satu hari saya buat 2 ceramah gitu. Kan, jadi kalau kita ambil Tadika contohnya, di sini di Putrajaya kita ada hampir sekarang ni kalau kita total lebih daripada 100. Tapi average dalam 60-70 tiap-tiap tahun saya pergi ceramah dengan budak-budak. Ceramah dengan budak Tadika. Budak-budak Tadika, bercakap dengan budak Tadika. Sebab budak Tadika kita faham kalau Tadika orang dewasa lain. Lain. Budak-budak ni penerimaan pemahaman dia lain. Lain. Tapi yang unik dia, yang kita rasa kepuasan ialah bila kita bagi tahu dia simple. Very simple. Ubat simpan dalam peti ais, boleh ke tak boleh? Jadi mungkin dia pun apa fahaman dia ialah ubat tu disimpan dalam peti ais. Tapi ubat tak semua ubat boleh simpan dalam peti ais. Jadi bila kita bagi tahu dia balik rumah, nanti tengok dalam peti ais kalau ada. Apa dia buat? Benda yang kita cakap ni masuk ke tak masuk? Dia balik rumah, dia buat inspection peti ais kat rumah dia. Dia cakap dengan mak ayah dia, tak boleh simpan ubat dalam peti ais. Telefon dulu Puan Syafiah tanya, boleh ke tak boleh? Jadi bila impak tu pergi dekat dia di sana di rumah, ibu ayah ni kalau Putrajaya ni maklumlah orang kenal saya. Macam mana pun orang kenal. Jadi dia call lah. Ji, cakap apa dengan anak saya ni, balik jadi inspektor kesihatan. Dan dia salah satu contoh. Jadi impact. Jadi kita jangan salah sangka kata kanak-kanak ni memang dia tak tahu. No. Dia pemahaman dia lain. Pemahaman dia lain. Tapi dia boleh faham. Ada yang tak faham tapi majority of them dia ada impact dia. Tak, sebab kita faham kanak-kanak terkini berbeza dengan kanak-kanak yang generasi lama. Cuma yang terkini ni orang kata advance. Dia bila kita pemahaman ni dia kena main dengan orang kata apa sentimen dia. Betul. Maknanya Haji boleh capai sentimen. Boleh insya-Allah. Steady je. Jadi kita bila bercakap dengan dia baik, kita kata pasal beruk gigi dan sebagainya, dia balik dia apply. Dia gerak mak bapak dia dah rosak gigi belum? Pergi. Mak bapak telefon, aku ni kacau tengah tidur. Tidur. Lupa, mak ayah pun lupa. Dia pergi. So yang saya suka tu sebab saya nanti follow balik, tengok impak tu sampai tak sampai. Dan ada di antara kanak-kanak yang saya pernah bercakap dulu, sekarang ni dia dah jadi 6. Dia boleh datang kat saya, dia masih kenal saya. Dia datang, dia jumpa, dia tunjuk saya, belalah. Kita mungkin orang kenal. Lepas tu saya kata, kenapa bang? Dulu saya kecil. Dia kata, cik datang pagi ceramah ubat gigi. Oh iya. Dia ingat lagi. Dah 6 tahun. Maknanya kalau dia ingat saya, dia ingatlah ubat tu. Jangan simpan dalam peti ais. Tidur malam pastikan kau berus gigi. Jadi benda impak macam ni yang kita nak. Mungkin dia kot yang kejut mak dia. Ya. Dia pastikan dia orang buat. Sebab tu bila saya pergi Tadika, guru Tadika akan masukkan dalam dia punya grup-grup dalam grup-grup WhatsApp dia dengan ibu bapa apa semua. Nanti viral lah. Sama-sama dia orang tu. Oh, anak aku ni balik ini dia cakap ni cakap tu apa semua. Jadi kita nakkan satu impak. Kalau saya ni lebih terlibat dalam bisnes. So saya ada kita kata ROI, the return of investment. So kalau saya pergi bercakap dengan orang, kalau tak ada impak, tak ada guna saya bercakap. Betul. Penat dan sia-sia saya. Tak ambil benefit daripada benefit. Jadi kalau saya pergi saya ceramah kat klinik pun, baik saya ceramah, saya akan tanya soalan. Ada soalan tanya saya.
Baik ada soalan baik ada soalan daripada tak ada soalan. Dia duduk balik tu kosong betul. Dia tanya. Kalau dia tak tanya, saya tanya soalan kat dia. Sekurang-kurang orang lain pun dapat maklumat. Dan dia pun akan Faham. Dia lebih faham. Jadi kalau kita ada kemusykilan tentang soalan tu, kita rujuk lah. Memang pegawai semua ada kat situ. Jadi kita rujuk, bagi dia orang jawab lah. Okey, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji kita dalam solotip ni, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga manfaat yang Tuan Haji dapat dalam melibatkan diri dalam KUA. Banyak manfaat. Sebenarnya kalau lebih ramai masyarakat boleh jadi duta ubat ke duta apa-apa dalam My Champion lah. Dia ada banyak cabang dia. Kalau dia orang masuk, memang banyak manfaat dia dapat. Sebab daripada masa ke semasa bila kita follow, kita ikut dan kita jadi minat, kita ada passion dalam tu, kemudian kita akan cuba terus belajar. Jadi daripada situ, daripada orang kita duk tengok kencing manis apa-apa semua ni sakit tu semua, kita pun tarik handbrake, kita pun nak jaga diri kita. Ya, betul. Kalau saya, selama Puan Syafiah kenal saya tak pernah ambil ubat. Semua orang tanya ambil ubat kat mana? Saya tak ambil ubat. Sebab apa? Sebab ni lah ilmu yang kita belajar, pesakit yang kita jumpa, kita pula jadi duta. Jadi duta. Front man. Jadi kita kena jagalah. Takkan kita pula sakit. Kita pula sakit je. Kau apa tak betul, kau dah datang nasihat aku. Betul tak? Betul. Jadi benda tu akan reflect kat kita. So it become a preventive for duta. Jadi lebih ramai kalau orang yang sakit ni, kalau dia jadi duta, saya rasa dia akan bertambah sihat. Betul. Kalau dia faham konsep tu, kemudian cara dia bawa diri dia, and then dia akan cubalah menjaga kesihatan dia, pastikan dia tu sihat. Supaya bila dia bercakap dengan orang tu, confidence level dia tinggi. Jadi bila orang tengok dia pun, orang tahu, dia ni okey. Mana orang dekat situ pun advantage sebenarnya. Yes. Sebab orang akan cakap dia daripada pesakit menjadi sihat. Sihat. Dengan amalan yang dia belajar dengan apa. Tadi Puan cakap pasal kita boleh reverse. Bukan reverse lah, tapi diabetik dia bertambah baik. Dia kalau disiplin dan dia ambil langkah-langkah pencegahan, InsyaAllah lepas tu dia kena kawal lah. Macam Puan jumpa orang tu sekali, kali kedua kalau dia balik asal, baliklah asal balik. Tapi kalau dia tak, baliklah semula. Tapi kalau tak, dia memang insyaAllah dia sihat. Macam orang biasa, dia boleh makan apa-apa semua kan. Dia makan tak salah. Tak salah. Cara pemakanan. Ya, betul. Baik. Kita dah, orang kata apa, dah lebih daripada sedekat dah program ni dijalankan. Lebih lah daripada sedekat kan. Dan pelbagai inisiatif, program telah dilaksanakan. Mungkin ada inisiatif baru untuk program KUA ni yang akan dijalankan, dan macam mana orang ramai boleh terlibat dan menyokong program ni. Kita mulakan daripada Tuan Haji ataupun Syafiah. Okey, saya maklumkanlah kan yang kita punya perancangan masa depan program Duta Lomba Anda ni, kita nak capaian dia lebih meluas. So yang kita terbaru pada persidangan Kenali Ubat Anda Kebangsaan tahun 2023, KKM telah melancarkan inisiatif Duta Kenali Ubat Anda Orang Kurang Upaya. Maksudnya kita ada duta KUA di kalangan orang kurang upaya untuk memperkasa komuniti dan memastikan mereka mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih tentang ubatan. Sebab kita tahu kita ada limitation, tapi orang kurang upaya lagi ada limitation, terutamanya orang yang ada bisu pekak, buta. So pada tahun 2025, seramai 38 orang duta kenali ubat anda OKU telah dilantik, terdiri daripada 24 OKU pendengaran dan 14 OKU penglihatan. So maksudnya duta kenali ubat anda OKU ni berperanan menjadi macam tadi sama juga pemudah cara nak menyampaikan mesej kesedaran tentang penggunaan ubat secara rasional, tapi dengan cara mereka. Contoh, kalau kata kita ada juga pegawai yang boleh baca braille, ada pegawai yang boleh bahasa isyarat. Kat Putrajaya pun ada. Macam hostel Putrajaya kan. Kita mau follow, tapi bila dengan masyarakat macam tadi, dia lebih dekat. So kita train OKU pendengaran sebagai duta ni penting, sebab golongan ni sering berdepan dengan cabaran lah untuk akses maklumat.
yang biasanya kita sampaikan secara lisan. Jadi duta di kalangan OKU pendengaran ni berupaya menyampaikan maklumat penggunaan ubat secara lebih berkesan melalui bahasa isyarat yang kita punya ini, bahasa isyarat Malaysia lah. Dan sekaligus mengurangkan salah faham berkaitan dos, cara penggunaan dan keselamatan pengubatan kepada komuniti OKU pendengaran lah. Jadi untuk OKU penglihatan, kita tambah nilai dalam memastikan maklumat asas berkaitan ubat-ubatan ni disampaikan dalam format yang mesra dan mudah diakses oleh golongan OKU penglihatan. Dan macam mungkin bahan-bahan dalam bentuk braille, kita ada label ubat dalam bentuk braille. So kita ada inisiatif yang kita program Perkhidmatan Farmasi, kita keluarkan stiker dalam bentuk braille. So bila pesakit tu dapat ubat tu, kita akan tampal, okey, ini ubat apa, darah tinggi, dalam tulisan braille. Ubat 1 biji 2 kali sehari dalam tulisan braille. Kita tampal kat ubat dia ataupun kat label dia supaya dia boleh akses kepada maklumat tu sendirilah. Jadi program Duta Kenali Ubat Anda ni kita berhasrat untuk memperluaskan liputan duta, sekurangnya 1 duta untuk 1 postcode. Kita ada banyak buat postcode di Malaysia. So paling kurang 1 duta postcode dan melatih lebih ramai wakil komuniti di setiap kawasan lah untuk memastikan masyarakat setempat mendapat maklumat asas berkaitan ubat-ubatan dan seterusnya mengamalkan penggunaan ubat secara rasional, selamat dan berkualiti. Jadi orang ramai boleh menyokong program ni dengan menjadi sukarelawan ataupun duta komuniti. Nak volunteer pun boleh, datang dekat program farmasi macam puan-puan macam mana jadi duta ni. Kita akan bagi tahu, maklumkan kalau kita ada latihan, kita ada kursus-kursus yang memerlukan untuk lantikan, so kita boleh maklumkan dan boleh terlibat juga dalam menyampaikan maklumat sahih kepada keluarga dan rakan-rakan dan kepada masyarakat lah. So kita sangat memerlukan orang ramai untuk bersama kita untuk viralkan maklumat yang betul. Daripada kita viralkan banyak maklumat yang kurang sahih, yang menakut-nakutkan, propaganda. Daripada yang itu, viralkan maklumat yang betul ni. So kat situ kita boleh jadi masyarakat yang lebih celik kesihatan, selamat dan bertanggungjawab. Macam itulah. Dari Datuk Haji, kita kalau duta kita merancang untuk menambah perjumpaan di kalangan masyarakat. Jadi kita masyarakat kita bertukar-tukar di Putrajaya contohnya, ada masyarakat baru masuk dan sebagainya. Jadi kita cuba sampai kepada mereka. Jadi mereka juga mungkin ke klinik dan sebagainya dapat ubat, mungkin pengetahuan dia belum cukup lagi, orang muda barangkali. Jadi kita sampaikan slowly supaya dia faham. Dan kalau dia masih muda, kita cuba sebaik mungkin supaya dia menjaga kesihatan dia dan mencegah daripada dia lebih melarat. Jadi kita boleh nasihat dia dan sebagainya. Kita kata saya ada contoh ramai orang begini, jadi you kawal, insya-Allah. Ramai yang orang muda-muda yang saya jumpa kat sini pun, dia orang pun dah kontrol. Dia orang pun dah mula tak nak makan malam kan, dia orang kan suka lepak-lepak makan malam, minum pula daripada gelas, daripada cawan jadi gelas sekarang jadi mangkuk. Allahu Akbar. Jadi bila dia minum tu mangkuk, habis satu mangkuk tu, habislah. Mana tak sakitnya. Jadi bila kita kata malam kalau kau nak duduk minum air kosong. Malam skip. Nanti bila sakit susah. Betul. Kan? Bila kita sakit, kita yang sakit menanggung, bukan orang lain. Orang lain boleh simpati, betul, tapi kita yang sakit. Jadi bila kita sampaikan nasihat dan sebagainya, mereka pun mula mendengar dan maklum. Jadi bila dia ambil benda tu serius, dia mendisiplinkan diri dia. Dan alhamdulillah, saya boleh aja cakap dengan orang yang isap rokok ramai-ramai. Dia cakap, pegawai datang. Dia orang dengar cakap saya, dia lari. Dia tak isap. Dia boleh duduk kat situ 1 jam dia tak isap rokok. Sebab apa? Saya kata pegawai datang, dia percaya pegawai datang. Jadi pegawai boleh datang. Tapi bila kita cakap dengan dia, rokok ni tak bagus, kurangkan slow-slow. Okey. Dia tengok saya, dia segan. Dia tak isap rokok. Dia simpan. Sejam. Dia kata, saya duduk ada. Saya marah. Saya cakap dengan dia, jangan isap rokok. Saya ada kurang-kurang, you rest. Save 3 batang. Kan? Jadi bila dia tengok, dia tak, alamak, bos mai, dia simpan.
jadi itu satu cara untuk kita kurangkan lah. Jadi lama-lama kalau boleh letakkan poster kita merata orang takut lah kan. Jadi kita bukan apa, kita nak masyarakat tu bila dia baik dengan kita, dia jadi segan. Dia jadi segan. Apa yang saya nak cakap tu bukanlah kelebihan dia, tapi dia segan. Bila dia tengok kita tu, dia dah jadi segan, dia nak isap rokok, dia tak jadi. Dia simpan. Dia simpan 1 jam. Dia hormat. Yang penting hormat. Jadi bila dia hormat tu sampai, bila dia ada masalah ke apa ke, kalau kita cerita dekat dia ataupun kita cakap dia, ubat ni kau makan dulu sampai kau dah okey, lepas tu aku bawa kau jumpa dengan doktor, kita bincang nak kurang ke macam mana ke nak jaga. Dia pun takut, dia dapat macam-macam maklumat, jadi dia takut. Tak apa, nak berhenti pun takut. Nak berhenti pun takut. Jadi kita nasihat bawa dia dan sebagainya, jadi dia pun yakin lah. Daripada biar dia duduk sorang-sorang, dia pun tak bercakap yang betul. Kan? Sari sepak tangan kata dia. Jadi kita cubalah supaya masyarakat ni dia sihat. Apa yang kita nak tengok ialah sihat, dan sebaik mungkin ialah kurang kebergantungan pada ubat. Sebab kos ubat, menteri pun dah cakap dah 40% naik, kos-kos lain pun naik. Betul. Jadi ubat kalau kita tengok, banyak juga yang tidak makan ubat. Apa alasan-alasan dia lah peribadi. Tapi kebanyakan tak makan. Dia tak makan. Jadi pembaziran sebenarnya. Pembaziran itu paling teruk. Paling tinggi. Dia yang bazir tak makan, dia tak mengaku dia tak makan. Sumpah dia makan, dia kata. Tak, masalahnya sakit dia tanggung. Satu. Kedua, pembaziran tu. Pembaziran tu. Untuk orang yang memerlukan pula. Jadi ubat. Jadi susah. Jadi inilah yang kita nak kan, kalau dia ambil ubat, dia boleh makan. Bila dia makan, dia beransur-ansur, dia ada disiplin dan sebagainya. Bila dia dah pulih, benda tu dapat dirujuk semula. Ditengok. Contohnya tadi puan kata pasal dia makan, dia takut, dia ada alergi dan sebagainya. Dia ada side effect. Tapi kalau dia makan satu ubat, dia ada masalah, dia mungkin refer balik. Boleh refer balik. Kalau dia refer balik, jumpa doktor. Dia takut nak cakap dengan doktor, kita boleh tolong cakap dengan doktor. Tanya dia apa dia rasa lepas dia makan. So bila dia cakap, doktor boleh tukar ubat, boleh reduce dose. Semua ni boleh fluctuate sebab bergantung pada badan masing-masing. Badan tak sama. Badan kita tak sama. So benda ni boleh, tapi dia tak faham. Dia rasa, dia takut nak cakap. Dia makan ubat tu, dia rasa benda jadi lain. Tapi hakikat dia tak cakap juga, dia makan ubat tu. So in the long run, dia punya side effect tu makin jadilah. So dia makin takut. Sebenarnya boleh je dia pergi cakap, saya makan ubat ni, saya ada masalah. So ubat tu boleh ditukar ataupun dikurangkan dos, dan tengok doktor boleh analyse balik, tengok balik dan sebagainya. Dan dia boleh cakap juga dengan doktor ataupun dengan farmasis kat kaunter. Kalau dia takut nak cakap dengan doktor, saya makan ubat ni, saya pening lah selalu, boleh saja farmasis telefon doktor tanya. Boleh je cross refer, tak ada masalah. Jadi pengetahuan macam ni ataupun dia nak sampaikan macam ni, dia perlukan ada mediator lah. Jadi bila dia senang nak luahkan, jadi kita boleh aturkan dia, memudahkan dia, dan kita cuba atasi masalah masyarakat. Baik, kita pun orang kata dah di penghujung rancangan. Jadi mungkinlah Puan dan juga Tuan Haji boleh memberi orang kata nasihat ataupun pesanan terakhir kepada masyarakat. Sebab masyarakat kita ni mudah menerima. Bukan macam Zimbabwe tak nak dengar apa semua, tak. Masyarakat kita mudah menerima dan mudah untuk memahami. Mungkin Puan ada kata-kata? Okey, yang kita harapkan sangat kepada masyarakat adalah tolonglah jadi pengguna yang bijak dan selamat. Kita tak minta banyak, jadi pengguna yang bijak dan selamat. Kita tak minta pun kalau makan ubat macam Haji kata tadi, kalau ada side effect, kalau rasa teruk, rasa bertahan dengan rasa tu, tak. Kita tak minta pun untuk berasa sengsara, bertahan dengan sengsara tu, tidak. Kalau kata ada kesan sampingan, communicate dengan kita healthcare provider. Kalau rasa macam kesan penyakit tu makin teruk, maklumkan kepada kami. So benda-benda ni semua boleh bincang. Jadi pengguna ubat yang bijak dan selamat ni, kita nak yang baca label ubat. Label tu banyak maklumat kat situ, tapi kan orang tak baca. So kadanglah orang kat Zimbabwe Nature pun baca. Okay. Dan kalau kata perlukan nasihat, dapatkan nasihat dari farmasi untuk elakkan, pastikan rawatan tu berkesan. Kita nak elakkan kesan sampingan. Jadi kita nak
juga nasihatkan pengguna bijak tu, pengguna ubat yang bijak tu, pastikan ubat yang diambil tu semua berdaftar dengan KKM. Semua ubat, semua suplemen tu kena berdaftar dengan KKM. So kita ada konsep 5B kita nak tekankan. Pastikan pengguna ubat yang betul, ubat yang betul, nak ambil tu ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa pengambilan yang betul. So 5 benda yang betul ni kita nak tekankan dalam masyarakat supaya boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan lah di semua peringkat. Dan kita ada banyak inisiatif menarik yang dilaksanakan di dalam banyak peringkat. Kita ada kampung angkat untuk program-program Kelantan Anda ni. Kita ada kampung angkat, ada sekolah angkat, kita ada duta cilik Kelantan Anda. Duta cilik ni macam program haji lah. Kita dengan budak prasekolah. Duta tapi budak prasekolah. Lepas tu kita ada juga duta ada kalangan pensyarah, duta ada kalangan OKU, dan so kalau kata nak maklumat yang lebih lanjut, yang maklumat yang sahih, boleh layari laman Facebook rasmi Duta Kelantan Anda. So boleh tahu update terbaru duta-duta ni buat apa. Daripada pihak program Perkhidmatan Farmasi juga kita KKM menyatakan setinggi-tinggi penghargaan lah dan ucapan terima kasih kepada semua Duta Kelantan Anda atas kerjasama, komitmen dan kesungguhan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat lah. Macam kita tahu mereka ni tidak dibayar mereka ni tidak dibayar. Ni ada program sukarela. Jadi kalau tengok duta-duta ni buat 14 tahun program, kena bagi invoice. Besar jasa tu lagi. Besar jasa, subhanallah. Dan sebab dia kata bila masyarakat duta ni, macam Haji sendiri, dia free dia pergi klinik, dia free dia pergi buat talk. Sebab tu dia punya passion tu kita sangat-sangat hargai dan kita sangat-sangat appreciate lah duta-duta kita dalam menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Dan kita harap duta-duta kita dapat berterusan, kita dapat terus bekerjasama dalam melahirkan masyarakat yang lebih selit ubat, dan masyarakat yang kita nak tadi yang pengguna ubat yang bijak dan selamat. Besar Haji jasa Haji. demi orang kata menyalurkan maklumat tu kepada masyarakat. Sebab kita faham masyarakat ni kadang-kadang bukan sama. Dia tak sama. Dia ada yang mudah menerima, ada yang tak mudah menerima. Kan? Dia resistant. Mungkin daripada sudut Haji pula untuk pesanan dan juga nasihat. Nasihat kepada masyarakat ialah jaga kesihatan lah. Maknanya kita elakkan daripada apa yang tak perlu kita makan dan sebagainya, dan kita makan apa yang kita perlu saja. Dan dalam perjalanan pemakanan tu, pastikan pemakanan kita tu pemakanan yang sihat, real food. Jadi makanan-makanan yang proses, tin dan sebagainya memang makanan-makanan yang memudaratkan. Makanlah kalau makan teringin sikit, tapi jangan over makan real food. So kita dapat benefit. Dan jadi kita perlu ada disiplin. Disiplin kita about lifestyle, dan perlu ada tidur yang cukup, rehat yang cukup, ketawa yang cukup. Kalau kita tak gelak pun problem tu. Betul. Kalau Puan Syafiqah kalau dia tak senyum satu hari, saya pun stres tengok dia. Kan? Jadi kita nakkan masyarakat ni dia happy-happy. So dalam mengubat penyakit kita sebagian, sebab ubat bukan untuk merawat, dia bukan memulihkan penyakit kita. Tidak. Dia hanya membantu. Jadi dalam proses, dalam roh kita ni, consciousness yang ada dalam badan kita ni yang boost segala-galanya. Sebab tu ada orang dia sakit, tiba-tiba kita diagnose dia balik, tengok dia hilang penyakit tu. Dia tak ada. Kita kata miracle. Tapi dia punya conscious tu very strong. Dengan doa dia makbul, dia disiplin, dia jalan dalam perjalanan, dia makan ubat, dia jaga kesihatan, jaga makan, minum, dan dia bertambah sihat ataupun terus sihat. Jadi masyarakat ni dia perlu ada amalan-amalan yang sihat untuk memastikan yang mereka sihat. Jadi kalau daripada dia beli ubat online dan sebagainya yang dijual macam-macam ubat yang tidak berdaftar dan sebagainya, kita ada app Pharma Checker. Boleh download Pharma, F-A-R-M-A, Pharma Checker. Kita download app tu, mudah saja. Kita ambil produk yang tu, kita scan, kemudian dia kalau keluar betul, maka dia telah mendapat pengesahan KKM.
Kalau dia tidak ada, maknanya kita masih was-was lah. Sebab campuran dalam tu kita tak tahu. Ada yang berbohong, ada yang bahaya dan sebagainya. Sebab Jadi ubat bahaya. yes. Jadi kita perlu tahu apa yang kita makan, banyak mana kita makan untuk menjaga kesihatan kita supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Dan kita tidak boleh adakan kebergantungan. Ada masyarakat dia kata, apa susah kalau sakit ubat ada. No, itu salah. Dia tak boleh ada pemikiran macam tu. Dia jaga supaya dia tak makan ubat. Kalau boleh tak payah makan ubat. Makan makanan yang sihat dan dia jaga. Sebab dia makan ubat sampai bila dia nak makan. Bila makan ubat dia kata saya nanti ada side effect, itu rosak, ini rosak. Betul tak? Betul. Semua jadi salah. Yang salah tu dia. Jadi kita yang betulkan diri kita. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Ramai orang kat luar yang sihat, ada umur 50 tahun, 60 tahun. Sihat. Tak ada makan ubat. Dia makan basic lah, ubat biasa macam tu aja. Tapi keseluruhan tu sebab mereka mempunyai disiplin yang tinggi. Masyarakat sekarang disiplin dia kurang. Dia kata kalau dia pergi beli daging kambing, dia pening makan. Sebab pening keluar duit. Sekilo RM70. Tapi kalau Malik buat jamuan raya, potong kambing 10 ekor, seekor dia boleh berdiri dan makan je. You letak dia makan, letak dia makan. Dia tak pening. Jadi ini antara budaya kita yang tak menjaga. Dia kena jaga diri dia. Jadi kalau dia rasa macam dia keadaan dia berubah dan sebagainya, dia boleh saja pergi pada klinik atau hospital. Saya ni dulu tak ada masalah, sekarang ni saya macam pening-pening dan sebagainya. Boleh saja tengok. Rawatan awal lah kita kata. Okey, rawatan awal saya rasa doktor ataupun klinik pun dia tak bagi ubat terus. Dia suruh kita balik buat lifestyle dulu. Susun balik. Tengok dah tengok minggu depan ke apa ke sebulan ke datang balik, kita tengok kalau berterusan. Jadi dia boleh saja. Tapi orang kadang-kadang dia makan benda tu dia pening tapi dia nak balon juga. Sampai tumbang. Habis lah. Tekan minyak maksimum, pedal dah habis. Enjin belum. Pencen tu habis. Baik, terima kasih orang kata daripada kami ni kan, nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Syafiah dan juga Tuan Haji Carlos dengan nasihat, dengan maklumat yang diberikan penuh dengan orang kata intipati. Kalau rugi kalau kita kata tak ambil. Sebab benda ni kalau bukan kita yang jaga diri kita, siapa lagi kan? Kalau kita nak harap orang lain, tak semua orang sanggup nak jaga kita. Betul. Kalau nak kata keluarga sampai bila? Ya. Sebab satu masa yang tinggal pada diri kita je. Ya, betul. Sebab benda ni akan menyusahkan jugalah. Kalau kita tak jaga benda ni, kita juga susah. Duit, dari segi kewangan, dari segi kerja, daripada segi kehidupan. Jadi kalau boleh kita mohonlah kepada masyarakat Malaysia, jaga, elakkan daripada orang kata apa, menjadi beban pada diri sendiri. Betul. Dan akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Tuan Haji dan juga Puan Syafiah. Minta maaf kalau ada salah silap terlanjur kata kan. Sama-sama. Jadi sebagai penutup bicara saya hari ini, kami daripada Radio KPKT ucapkan terima kasih kesudian anda tonton live dan bersiaran kami di sini. Kalau kata ada soalan apa-apa boleh tanya, jangan risau. DM je ataupun PM saja di Facebook Radio KPKT. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.